Okay, saya rumah pusaka abang nombor 2 duduk lama. Lepas tu dah meninggal. Jadi adik saya nombor 7 nak duduk rumah pusaka. Kakak ipar tak puas hati, dia cakap kita orang halau dia. Padahal dah bagi tahu awal-awal. Sebab itulah ini antara kesan yang kita boleh nampak apabila urusan pusaka tu tak selesai sempurna. Sempurnanya maksudnya macam mana? Pada pandangan saya lah, ni pandangan saya sajalah. Saya kalau hak tanah yang ada rumah untuk orang tinggal, saya sangat galakkan biar satu pemilik je. Kalau banyak nama ni, dia memang banyak isu. Sebagai contoh lah kata, rumah ni belum diuruskan. Katalah masih nama arwah. Tak diuruskan. Lepas tu, sama juga situasi dia kalau kita masuk ikut faraid ataupun muafakat, banyak-banyak nama dalam geran ni. Jadi ipar ni sebenarnya dia ada bahagian. Saya faham mungkin nak suruh dia keluar pun yalah ikutkan dia ada bahagian juga tu daripada pusaka abang. Sebab itulah memang saya sangat tak galakkan lah kalau rumah tinggal letak banyak nama. Seboleh-bolehnya biarlah satu nama, siapa yang mampu di kalangan adik-beradik ni dia beli. Lepas tu terpulang kepada dia lah, dia nak buat apa, dia nak renovate ke dia nak buat apa. Sebab apa, pemilik satu senang. Yang lain-lain ni yang dah serah bahagian ataupun dah terima bahagian daripada hasil jualan tu reda je lah. Kita pun tak payah nak masuk campur. Ni kalau banyak nama ataupun masih belum diuruskan, antara kesan dia macam ni lah. Sebab tu ni cadangan saya je lah, urus bagi selesai habis-habis lah. Kalau tanah tak ada masalah sangat, ada hasil boleh kongsi. Rumah nak tinggal ni dia macam-macam isu lah pada saya.